Kaf, Haya, Ain. Assalamualaikum empat penjuru alam. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi musyrikun. Sadaqallahul azim. Malam sunyi ku sendiri. Allahu Akbar, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton semua. Pada malam ini kita berada salah satu lokasi berada di arah utara. Tapi saya tak pernah datang ke tempat ni, geng. Saya tak tahu ni tempat apa. Tapi di-send lokasi oleh teman saya, kawan-kawan saya. Katanya tempat ini mempunyai pelbagai sejarah yang berkaitan dengan Gunung Jerai. Dan juga suasana kiri kanan kita adalah seolah-olah suasana yang dihidupkan, meriah, dan seolah ada penduduk lain yang berada di sekitar kita di sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga mengatakan di sini adalah air terjun 7 beradik. Tapi saya tak tahu sejarah tempat ni. Seolah seperti terbakar. Kenapa dia macam tiang dia macam terbakar ni? Dengar. Bunyi suara teriakan daripada atas. Hei, kalau setakat suara anak kecil pun bisa maya jin, hadir, tunjukkan diri kalian. Okey. Saya merasakan sangat banyak suara-suara dan seperti ada kenduri majlis ke agaknya. Jap, slow. Aku nak kena pegang keris lagi ni. Letih weh. Ini mahala ke Gunung Jerai. Boleh naik lagi ke atas. Depan tadi ada, saya tak nampak kan. Sorry guys, saya tak nampak. Korang nampak apa? Tolong paskat Love Orange yang mana belum paskat. Tolong. Macam ada satu sosok. Diam. Dia yang mana belum paskat, pergi paskat dia sekarang guys. Tolong share mamai kan. Saya bunyi suara keramaian. Dengar tak ni? Boleh tahan juga. Aku pun tak suka nak naik ke atas ni. Licin. Dengar orang bercakap. Korang nampak kat belah mana? Korang nampak belah mana ni? Dengar suara. Woi, aku dengar suara, woi. Aku dengar suara. Astaghfirullahalazim. Tenang. Di belakang.
Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Okay, kita test dulu geng. Keris saya bergerak. Keris saya bergerak weh. Aish. Astaghfirullahaladzim. Walkie-talkie test, walkie-talkie test. Lost connection, lost connection. Walkie-talkie test. Astaghfirullahalazim, Bob. Aduh, walkie-talkie. Astaghfirullahaladzim. Ya atas tuan, kita ni jangan terlalu tinggi lah. Allahu Akbar. Sampai. Ya Allah, ya Tuanku. Okey. Harap sampai sini je kita mendaki kan. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Dengar tak suara bercakap? Saya punya step. Saya punya step kan. Keris bergoyang lah tu, keris bergoyang lah. Keris bergoyang. Allah, Akbar, licin anjing. Oi, astaghfirullahalazim, licin weh. Marah. Dengar macam bunyi suara lah. Jadi lah. Jap. Bunyi suara ramai. Ini Gunung Jerai, jangan bisik. Kita tak boleh nak terlampau obses sangat. Aku tak tahu apa kisah tempat ni, tapi energi dia kuat sangat dekat belah sini guys. Dengar tak geng? Astaghfirullahalazim. Bunyi suara apa cakap? Keris dah bergerak. Oi. Aku dengar macam suara ni. Dengar macam bunyi suara ni. Dia jatuh ni atas sini. Bunyi suara siapa tu? Bunyi suara siapa weh? Tak, dia memang macam tu kan. Kita lepaskan Atas TV. Aku cek habis lah. Kejap weh. kita lepaskan keris dulu supaya dia pergi step. Nampak? Tengok, bergoyang mat dekat bawah. Astaghfirullahaladzim. Hati-hati bang. Tak apa. Biarkan kita nak tengok sampai mana bunyi suara dia ni. Astaghfirullahaladzim. Belah mana? Nampak? Belah mana weh? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okay. Ingat geng ini tempat saya tanda. So kalau apa-apa jadi guys, so saya tanda dekat belah sini. Saya tanda belah sini. So apa-apa saya akan turun balik melalui sini. Ingatkan saya balik sebab saya nak jalan naik ke atas. Bismillah. Assalamualaikum. Wahai penunggu-penunggu yang berada di tempat ini. Bunyi suara keramaian dekat atas. Dengar. Bunyi orang bercakap.
Bunyi apa cakap? Oi, apa kata kau faham ni? Bang. Bang, Assalamualaikum. Korang tahu tak kisah tempat ni, geng? Ada siapa-siapa tahu kisah tempat ni tak? Bila jaga dulu, mata masih tajam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, meremang bulu rumah aku, Mat. Meremang bulu rumah. Meremang bulu rumah aku, Bunyi suara orang tua bersih. So ada sesuatu objek dekat belah sini. Tengah. Maju lagi ke depan? Kat depan lagi ke? Yang mana tahu lokasi dekat sini bagi tahu, geng, supaya saya tak lost GPS. GPS saya dah klip tadi. Yang mana tahu lokasi kat sini tolong info pada saya. Sebab jalan dia sangat licin. Allahu Akbar. No, macam suara mengaji doyan, jaga doyan. Belum ada apa-apa tindakan. Cuma kedengaran suara. Cuma kedengaran suara daripada arah atas. Kalau ada tujuh belah mana, ya? Bismillah. Ya Allah, izinkan aku, Masya Allah. Kalau tidak benarkan, maka tunjukkanlah sesuatu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hey, astaghfirullahalazim. 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 Ra. Kenapa lo? Masuk. Woi, Bahasa Jin, kalau betul-betul kau ada dekat sini, kau tunjukkan. Aku bukan tidak hormat pada kau. Aku hanya datang untuk merungkai. Bahaya sini, bang. Bahaya tak apa, bang. Jangan ada binatang, Astaghfirullahaladzim. Woi, meremang bulu rumah aku, Mas. Ini kali pertama. Keris saya tinggal kat bawah, geng. Keris saya tinggal kat bawah. Supaya tak ada, supaya saya tak lost. Dengar tak? Bunyi loceng kaki. Banyaknya orang tarik barang kat sini. Dekat pokok ni, geng. Bersih. So ada bekas orang yang tarik barang dekat kawasan ni. Banyak suara, dengar tak suara? Ada lagi? Bunyikan lagi. Tunjukkan. Licin ni. Okey, kita maju lagi. Jangan setakat suara. Kalau suara anak kecil pemirsa Maya Jin, aku betul-betul nak tengok depan mata aku. Kalau betul-betul kau ada kat sini, kau tunjukkan aku. Betul ke dekat sini ada nenek kembayan? Betul ke orang kata dekat sini ada macam-macam? Buktikan dekat aku nak tengok. Betul ke tak betul? Oh, dengar suara orang tua, Mat. Ya, pokok je. Bunyi suara orang tua. Seolah-olah ni pintu gerbang selet ke, geng? Selet ke? Adik kau tu? Ya, bang, Rashid Ishak. Adik saya ada Ishak. Kalau rasa nak tengok-tengok, tak nak tengok sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Betul.
Bersih tempat ni, seolah-olah seolah-olah terjaga, geng. Bunyi suara ketawa. Pintu gerbang kat depan. Geng, tolong tap layar 1 million, geng. Minta bantu saya, tolong tap layar 1 million, guys. Kalau saya cakap benda ni konten, saya cakap konten, geng. Kalau benda ni bukan konten, bukan konten. So ni hari ni aku main betul-betul aku nak merasakan suasana energi. Betul tak betul kat sini orang kat bawah kata dekat air terjun ni mempunyai pelbagai kisah seperti mana meragut nyawa. Astaghfirullahalazim. Tapi saya kena berhati-hati sebab jalan sangat licin, geng. Dengar suara kat depan. Bunyi suara orang tua. Los, walkie-talkie los, walkie-talkie los. Walkie-talkie los. Allahu Akbar, apa ni? Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Relax, tenang. Ada satu sosok putih, bayangan putih ni tak main-main, geng, ni betul-betul, guys. Walkie-talkie test. Dari dapat tengah. So kita tak boleh nak jalan jauh-jauh, geng. Kita tak boleh nak jalan laju-laju sebab licin. Saya korang faham. Guys, benda kita minta bantuan anda. Percuma saja, tolong share seramai yang mungkin. Moderator, aduh, los. Internet slow. Oh. Internet los. Bunyi azan, woi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Backup. Backup, tolong backup. Lost, weh. Connection lost, geng. Connection lost. Internet saya lag teruk, weh. Depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Hilang sekali mata. Ah! Waalaikumsalam. Siapa kau? Guys, sekarang ni kita berada dekat gua ke apa, ah? Kita berada dekat gua ke apa ni, geng? Sebab suara bergema ni, guys. Connection kejap okey, kejap tak. Cin. Astaghfirullahalazim. Aku dah tak fokus apa lagi. Aku fokus jalan je ni, geng. Sebab jalan licin je, say. Fokus, guys. Kita fokus sampai apa yang kita nampak kita abaikan je. Tak boleh. Jumpa pun satu bar. Tak boleh. Undur. Mungkin depan sikit adik kita. Okey, aku nampak. Jauh. Allah, langsung. Jom. Aku dah sampai. Allah, lain apa ni, ah? Geng, lihat lagi tak, geng? Okey, lihat lagi tak? Lihat lagi tak, weh? Allahu Akbar. Aku ada dekat telaga. Allahu Akbar. Aku dekat telaga, mat. Aku tak tahu tiba-tiba. Apa-apa update balik.
Apa dia cakap dia? Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Geng, ni adalah tak tahu. Dia tiba-tiba ada telagi hitam dekat sini. Memang lag teruk dah ni. Tak boleh buat apa ni weh. Lag teruk. Allahu Akbar. Tak boleh lah. Kena undur, kena patah balik. Sayang weh lokasi ni. Aduh. Tempat dah cun lah. Jap. Aduh sayang weh, lain weh. Tempat dah cantik gila lah. Allah Akbar. Geng, kita patah. Oi, dengar suara. Kita kena patah balik, geng. Sorry geng, kita kena patah balik sebab tempat dia memang dah gila, geng. Tapi jaringan sangat-sangat jelek. Ataupun line internet agak. Nampak? Assalamualaikum, cuy. Bunyi suara nenek kebayan je. Bunyi suara nenek kebayan. Tak ada lain. Bunyi suara nenek kebayan weh. Sayang tu tempat ni, sumpah sayang. Aman dah balik dah cun dekat situ. Memang cun. Aman. Jap, aku tukar lain jap, geng. Saya tukar lain dulu, boleh tak? Saya tukar lain jap. Supaya korang Boleh bercakap laju tu lah. Kira Allah abang okey lah tu bang. Jap. Bunyi suara orang tua ni, orang tua. Kita pakai apa dia? Cellcom Sony Maxis. Bunyi suara orang tua ni. Okey dah. Okey Rok, okey tak Rok? Rok, lain okey tak Rok? Okey dah. Aman. Dah okey ah? Aku dah tukar lain dah ni. Dah okey dah. Jap, aku dah tukar lain. Harap-harap dah lain bagi kerjasama, geng. Sekejap, geng. Ya, aku tukar handphone. Dah tukar lain Cellcom. Kat sini Cellcom ah. Ya Allah, sayangnya geng, tempat cun dah, geng. Bunyi suara, geng. Bunyi suara orang tua weh. Astaghfirullahalazim. Okey dah guys. Okey dah. Semua okey. Saya cuba naik ke atas. Dengar. Apa yang kau nak sampai dekat aku? Kau nak bawa aku kat mana? Kau nak bawa? Pergi bawa. Aku ikut kau. Saya matikan lampu. Dekat kolam ni, geng, bercahaya guys. Dekat kolam ni bercahaya. Serius saya cakap. Dekat kolam ni bercahaya. Saya cuba ambil gambar Kalau korang sendiri tengok sendiri lah. Sekejap saya ambil gambar. Supaya korang nampak. Okey. Nampak? Okey, saya matikan lampu. Saya pakai naik mode. Nampak? Okey, bercahaya. Nampak? Bercahaya. Kolam bercahaya, bai. Ada istana lagi kat depan. Istana ke apa ni? Saya zoom. Diam, Rok. Allahu Akbar. Muncul depan. Astaghfirullahalazim. Jap.
Sekejap aku ambil gambar. Nampak? Ada satu sosok. Ni. Geng. Ni, belah sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo muncul. Tunjukkan diri kau. Allahu Akbar. Nampak sosok bayangan? Nampak? Subhanallah. Allahu Akbar. Dia kat depan kita, geng. Depan kita je, geng. Depan kita je sekarang ni. Ini betul-betul real, geng. Ni tak main-main. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hilang mat. Astagfirullahaladzim. Lampu aku. Wow, lampu hilang. Astagfirullahaladzim. Lampu jatuh, weh. Lampu jatuh. Dah tak ada lampu. Lampu sulur los. Tinggi. Aduh, lampu aku hilang siap. Ro, minta bantuan Ro. Lampu tak ada Ro. Lampu dah hilang. Dah jatuh dalam sungai. Jatuh bawah. Jatuh kat sungai. Ganti lampu lain. Astagfirullahalazim. Kejap. Aduh, batu naik. Sekejap. Boleh, saya dah tak dalam beg lah, geng. Stand ni berat, geng. Nak pegang handphone lagi, nak gawai. Aruk, jangan datang, Aruk. Biarkan. Jangan datang. Bahaya. Jangan datang. Biar aja lampu tu, biar apa. Dah tak lampu dah kita ni. Aku pakai night vision je. Dengar. Nek. Ni tempat apa, weh? Sumpah, tempat apa macam ni? Tempat apa ni? Cerah eh. Lepas. Oh, ya Allah, ya takut. Siapa nampak tadi, geng? Sorry tau kalau korang tak nampak sebab saya dah tak ada lampu. Saya dah lost lampu, geng. Hadir? Mana kau? Ya. Aku datang bukanlah untuk berdamping dengan kau. Tunjukkan sesuatu padaku. Lihat dan tunjukkan. Geng, bantu tap layar 1 million, guys. Bantu tap layar. Layar, guys. Bantu dia tap layar, guys. Tempat ni memang angker. Ush. Ada jalan lagi naik ke atas, geng. Hati bang. Cincin tu bang. Ada lumut bang. Hati-hati bang. Dengar suara perempuan. Sangkut bang. Jap. Sangkut. Los. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak ada. Hati-hati, weh. Dia rasa lain dah ni. Okey. Bunyi suara, dengar tak suara? Allahu Akbar. Ada. Ada benda duduk ke depan.
Ada benda duduk kat depan. Allahu Akbar. Dok, aku rasa tak selamat dah, Dok. Saya rasa tak selamat, Dok. Bahaya sangat ni. Ini dah cerung sangat dah ni, geng. Ini cerung ni, geng, cerung. Tak boleh nak masuk. Kita dengan lampu tak ada, apa tak ada. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Saya susah lah, geng. Tak ada lampu, geng. Kita susah tak ada lampu ni. Sekejap saya try. Undur ke ataupun teruskan ke depan. Tengok dekat atas tu ada lagi yang menjaga kat depan. Okey, saya ambil gambar Tengok Kalau boleh undur. Harap-haraplah ada rezeki kita, guys. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Panjang mat. Nampak? Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat depan ada orang menunggu kita, geng. Dekat depan ada menunggu kita. Astaghfirullahalazim. 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 Asyik ambil gambar. Kita lampu hilang, bang. Lampu kita hilang. Lampu kita hilang, geng. Lampu kita hilang. So kita kena cari, kita kena undur minta bantuan. Lampu suluh kita tak ada, guys. Lampu suluh semua jatuh. Kalau ikutkan, geng, kalau ikutkan dekat sana kita nak naik lagi. Tapi kita dah tak ada lampu. So kita perlukan bantuan untuk dapatkan lampu. Nampak tak ada tangga dekat sana? Lampu saya jatuh kat bawah tadi. Tak boleh nak ambil. Sebab dia, kenapa tak ni? Bawah ni apa? Dia macam kolam. Tapi tempat dia very, very strong, guys. Saya very strong. Astaghfirullahalazim. Dengar orang berzikir lagi. Sekejap, geng, saya perlukan bantuan lampu jap. Lampu suluh aku jatuh kat sini tadi. Ni jatuh kat sini, geng. Tak payahlah kot, nak ambil je. Sekejap, tak nampak ni. Kalau jatuh ni, mati kita kat bawah ni. Dia apa ni, ular ke? Gatul. Bunyi suara. Dok, ada lampu suluh lain tak, Dok? Minta bantuan, Dok. Minta bantuan, Dok, bantuan. Ada. Sekejap, Harun nak kena ni turun. Harun nak kena. Kita kena ambil kita kena minta bantuan dulu, geng. Ada benda lah. Dekat sini, geng. Dekat sini. Ya Allah, geng, tolonglah share, geng. Takkanlah tak bergerak langsung kita punya tas ni, geng. Kita dah jalan awal lah ni, guys. Kunci pintu kereta. Slow. Naik slow. Harus, Bob.
Lost bet kita lampu pun tak ada ni, geng. Kejap. Allahu Akbar. Kita cuba azan, guys. Boleh tak, guys? Untuk selamatkan diri. Dengar. Allahu Akbar. Sayang weh, tak nampak suasana ni. Bismillah. Assalamualaikum Yazin. Assalamualaikum Yazin ya Rah. Izinkan aku masuk ke tempat kau. Izinkan aku masuk ke tempat kau. Oh, dengar jelas sobat. Dengar jelas. Dengar jelas. Tadi siapa nampak dalam kamera tadi, night vision kamera, ada satu sosok putih melalui sini. Betul-betul dekat depan. Dekat gurun ke, saya pun tak tahu dekat mana. Tengok. Dekat belah sini guys. Okey. Okey. Saya try lagi sekali sebab kita tak ada lampu suluh, geng. So kita try lagi sekali. Kokot kita boleh nampak kelibat-kelibat ataupun sosok-sosok yang ada berdekatan dengan kita. Tapi kolam ni seolah-olah oh my god, nampak, geng. Nampak? Ada cahaya. Ada cahaya. Subhanallah. Info please, dekat mana? Info please, kat mana? Okey, tak apa. Puji suara belah sini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allah. La ilallah wallah. Dengan suara garau, yes. Fokus. Korang kena fokus, geng. Dengar. Izinkan aku ambil. Izin tak izin? Bunyi suara. Izin ke tak izin? Kalau izin, keluarkan apa yang patut. Izin tak izin? Oh, menggigil pelutut aku, geng. Allahu Akbar. Guys, bantu-bantu, geng. Dalam ni kita dah start awal, geng. Dah pukul 1.18 ya, guys. Yang ada 100 koin je dah 100 koin. Yang mana ada paskat, tolong paskat, geng. Takkan tak ada langsung dalam ni paskat, guys. Come on, geng. Dalam ranking pun tak ada kita, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Allahu Akbar. Keluar. Nampak? Ya. Ada keluar tak tadi? Kita kena keluar, geng. Puji. Ro. Hey.
kecil ni. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanallah. Subhanallah wallahu wallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Kita terpaksa undur geng sebab kita tak ada lampu guys. Kita terpaksa undur situ je geng. Kat situ ke? Kita terpaksa undur sebab kita memang tak ada torchlight. Torchlight kita jatuh. Panas sangat. Tak boleh, kami slow-slow maju. Kami slow-slow maju. Nampak? Nampak? Terapung baik. Astaghfirullahalazim. Terapung weh. Allahu Akbar. Bro, abang dah tak boleh turun dah bro. Dah tak nampak apa ni weh. Dekat atas ni dah tutup. Bunyi ketuk kan? Ish. Jap. Kita nak teruskan ke depan ke ataupun kita pergi ambil lampu suluh dulu geng? Sebab kita risiko tinggi guys. Kalau kita tak ada lampu suluh, sangat-sangat risiko tinggi. So kita undur dulu. Dekat atas tu masih ada jalan lagi geng. Ayo guys, pergi paskat semua guys. Ayo pergi paskat semua geng. Ramai-ramai kita minta korang pergi paskat semua guys. Go! Go! Lo, kat mana lo? Lo, kau ke tu? Aduh! Macam buka haruk. Sekejap geng. Suara siapa weh? Lampu abang lah. Kami nampak lampu abang lah. Dekat atas. Dekat atas ada. Nampak? Nampak? Dekat atas ni. Rok, dekat atas Rok. Dekat atas Rok. Dekat atas Rok. Dengar. Lepas tu. Mana nak? Bateri? Bateri je kat situ. Dekat abang punya pinggang. Jangan. Okey. Jap. Reda. Ada cahaya putih dekat atas, tak tahu lampu suluh ke cahaya putih, tak tahu. Herbak. Takut jatuh pula. Ni. Bagi lampu hilang habis weh. Dah mahal lampu ni. Ni pakai lampu lama. Ni tinggal satu lagi bateri ni. Habis je. Geng, tolong share geng. Tolong share ramai geng. Astagfirullahaladzim. Okey, cuba try. Pakai. Alhamdulillah. Okey, kalau betul orang susu ada bawa air tak? Ada. Besti bawa punya untuk abang. Jom. Air masak, air mineral. Dulu. Mantap geng, kita boleh naik ke atas geng. Oh, gila jalan dia bahaya. Tapi cantik. Hampirlah jatuh tadi. Apa yang jatuh. Tapi cantik jalan dia. Hati-hati weh, hati-hati. Okey. Abang hati. Okey. Korang semua hati-hati. Okey. Abang nak kencing jap, teman jap. Boleh. Geng, semua geng yang mana nak RQ, yang mana nak tonton geng. Nak harap ke atas tak jalan guys. Yang mana nak tonton, korang boleh tonton geng. Pergi boleh RQ VTT saya, ada RQ kat situ. Oh, okey dah, settle. Okey. Hati-hati weh. Okey, baik. Ha? Ya, Viro mana? Viro. Wiro semua matak kat bawah. Abang tak abang bawa. Tak apa. Tak apa. Cari.
Okay, geng. Seternya gelangi di tangan. Bentar geng banyak barang sangat ni. Sekejap saya pakailah. Saya letak lampu suluh dekat tangan supaya kita tak ada jatuh barang. Okey lah kot. Okey. Alamak, tamat pula. Okey. Okey dah. Okey ni. Jaga dan berhati-hati. Apa-apa harus standby dah. Kami menuju ke bawah bis. Sekejap punya step Geng, dia dalam ni geng. Bantu-bantulah geng. Daripada tadi tak bergerak kita punya tas guys. Ayo geng, semua geng. Yang ada 100 koin, yang ada 5 koin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Wah, tinggi ni mat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bergoyang mat. Ha. Tinggi. Bunyi suara. Dengar bergegar. Dengar. Astagfirullah. Kita akan cuba naik sampai ke atas geng. Kita tengok sampai tahap mana. Kalau Line berikan kerjasama yang bagus guys. Allahu Akbar. Dah sampai bis. Dah, okey. Aku dengar jap. Aku on the way masuk ke dalam dah ni. Saya dengar suara jelas. Geng. Assalamualaikum. Hei, jangan main-main. Aku ambil lah barang kau. Aku pulangkan balik barang kau. Ni. Nampak? Ini adalah kolam yang pertama. Dalam tak ni? Lampu saya jatuh kat sini lah. Aku cuba pergi turun ke bawah kot. Okey, boleh kot turun bawah. Allah. Astaghfirullahalazim. Ini ular. Tali ni. Tadi lampu abang yang jatuh tu mesti ada kat situ. Ada lampu kat sini, ada lampu sini. Astaghfirullahalazim. Ada lubang masuk ke arah bawah. Bunyi suara Ada sesuatu dekat arah sini.
Dengar. Sallallahu Rabbuna ala nuri mubin Ahmadan Mustafa Sayyidina Mursalin. Assalamualaikum buat penunggu di sini. Datang bukanlah untuk mengganggu, tetapi hanya sekadar bertanya, hanya sekadar melawat. Boleh bercakap dengan aku, boleh berinteraksi dengan aku. Naik, sabar bang. Kita naik juga bang, jangan risau bang. Boleh berinteraksi dengan aku? Aku rasa macam bukan ni lah geng. Faham? Nampak tak? Bergerak, aku rasa Ulah, Allah Akbar, ulah geng. Allah Akbar. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Geng, saya naik jap guys. Saya tak boleh tu. Aku ingat tali tadi. Rupanya bukan tali geng. Astaghfirullahalazim. Nampak tangan lah tadi. Tangan kat mana pula bang? Bang, tinggi bang kat bawah bang. Tinggi ni kat bawah ni bang. Aku ingat tali tadi geng. Rupanya bukan. Astaghfirullahalazim. Okey, naik atas lagi. Betul ke ni? Betul ni bang. Ni aku tak main-main. Macam mana tali boleh berubah jadi benda lain. Aku ingat tali tadi. Astaghfirullahalazim. Allah Akbar geng. Tempat ni memang padu gila guys. Macam-macam dah aku jumpa. Yang paling real tadi, yang dalam kamera infrared, di dalam air geng. Dalam air benda tu sosok hilang sekelip mata. Warna putih muncul dalam air ni. Okey. Ada jalan naik, ada jalan lagi ke sana. Kau Olek bagi tahu geng ah. Kau Olek bagi tahu. Okey, lain okey. Lain okey ke? Okey, lain aman. Cun. Bunyi suara lagi. Ulang. Okey, masih okey. Saya tak tahu ni tujuh beradik ke apa tu. Oi, bunyi suara. Allahu Akbar. Tak boleh dah ni geng. Jalan dah terputus. Tak boleh geng. Jalan dah terputus geng. Dah tak boleh lah. Sampai sini je. Jalan terputus, jangan awal jadi. Ui, ni tempat bunian anjir weh. Allahu Akbar, ini real ya Allah. Subhanallah, orang pegang anak mat. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar.
Undur. Sorry geng, saya tak mampu nak teruskan. Ini bukan benda yang kita cari dah ni guys. Ini dah lain dah. Astaghfirullahalazim. Minta maaf geng, kita tak boleh teruskan ke depan guys. Sangat-sangat lain. Jalan dia pun jalan yang pelik. Silap step aku hilang guys. Allahu Akbar. Ini suara dia. Tak boleh geng. Tak boleh. Kalau korang nampak tadi, ada satu laluan kecil tu bukan laluan biasa geng. Bukan laluan biasa. Laluan dia menuju ke arah satu pintu dan ada satu sosok perempuan yang pegang bayi betul-betul dekat depan. Astaghfirullahalazim. Saya try buka infrared kamera sekejap geng. Okey, saya try sekejap. Kalau dapat rezeki korang. Saya segera setup sekejap. Naik mode. Okey, terang. Okey. Tengok depan. Saya pusing. Slow. Kita tengok ada tak. Nampak? Seolah-olah suasana dekat sini hidup. Setelah lagi. Okey. Situ. Okey, sini terang. Bunyi suara. Menggigil siut tangan aku. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mana kau? Bukakan pintu alam kalian, ya jin, ya roh, ya rijalul gaib. Sorry geng, tangan bergigil. Terdapat footage. Okey, saya ambil gambar lagi geng. Mungkin dekat lagi guys. Okey. Suara siapa tu? Tunjuklah sekali. Dapat tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ai. Anjing, muka aku sendiri geng. Ya Allah geng, muka aku sendiri pun terkejut geng. Nampak betul-betul kat atas tu guys. Betul-betul dekat depan tu tadi terbang naik ke atas. Guys, serius. Tengah-tengah terbang. Geng, sekarang jam berapa ah? Asal aku rasa nampak macam terlalu lambat sangat. Aku ingat pukul 2 lebih. Rupanya baru pukul 1:30. Biar betul. Aduh, sampai pukul berapa Aku nak jaga anak aku lagi. Daripada tadi geng jalan tas tak jalan geng. Lantak bagilah geng. Jalan ke tak jalan tas, kita cuba dulu. Mana tahu rezeki. Boleh tak bagi saya tak ada rehat tadi geng. Daripada tadi tak ada rehat guys. Gila tak ada rehat. Bagi kita rehat dulu. Boleh tak kita rehat dulu? Bunyi suara jelas bunyi suara mengaji.
tak apa okey. Geng, dalam ni geng, yang mana dalam ni geng, saya tak minta pajak geng. Korang boleh pergi dekat VTT saya. Ada dekat VTT saya kat sini guys. Dekat sini ada VTT saya, korang boleh RQ guys, ramai-ramai guys. Sebab memang tas tak jalan geng, kelas hati korang je. Saya cari lain jap, saya turun ke bawah jap. Dalam baik. Boleh support-support sikit-sikit seorang geng. Kita tengok geng, ramai geng. Pergi dekat VTT saya. Korang tengah tengok live saya sekarang ni kan. So tengok live saya sekarang ni. Dekat sini ada RQ tu, iklan hati korang. Korang nak bagi tak bagi tak apa guys. So batu-batu yang mana dia je geng. Dia support yang mana dia je. Suara Aruk tak baik doh Fitnah. Suara Ziki. Sekejap geng, kita turun dulu. Dekat situ tak baik, apa dekat situ tak baik tu. Bunyi suara lagi woi. Kau undur, kau dalam bahaya. Alamak. Dengar. Ya Allah, baru seorang masuk geng, ayo geng, bantu guys. Kita rehat dulu geng. Saya dengar step. Kita cuba berdam. Kita cuba bertapa kejap. Astaghfirullahalazim. Yes, dapat. Aku dapat sesuatu datang. Nampak? Allahu Akbar. Lindung. Allahu Akbar. Jap. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni apa benda ni weh? Ini tali lah. Tali eh. Tali. Tali geng. Serius tali. Aku dapat tali tadi. Bergerak. Astaghfirullahalazim. Jom kita naik ke atas guys. Last episode geng, yang mana nak RQ kita tak bergerak lagi geng. Mana tahu Tuhan bagi rezeki. Tuhan bagi rezeki guys. Dapatlah, jatuhlah 100 kena. Buat makin rasa-rasa. Ada bagi 50% daripada Muhammad Hidayat. Okay, kita letak. Naik please. Ikat tali dulu kat tangan supaya tak jatuh. Alright, ready? Are you ready? Bawa mari sini geng. Bawa mari sini tu. Okay. Kalau apa-apa jadi, boleh tak siapa-siapa jelaskan dekat sini apa kisah sebenarnya? Ada orang pernah mati dekat sini ke? Sebab tempat dia padu geng. Ada kemasukan lagi RM5. Berapa orang mati kat sini? Lemas. Memang Mak Aziz Farhan 178 sen, thank you.
Lemas 7 beradik. Ni cerita betul ke? Cerita betul 7 beradik ni? 7 beradik betul lah. Yang besar-besar ke yang kecil-kecil? Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Daripada kecil tiba-tiba jadi besar ni. Tiba-tiba jadi besar ni. Dari kecil tiba-tiba jadi besar ni. Oh. Kau macam ular tak ni, geng. Astagfirullahaladzim. Ada suara garau. Tok, minta maaf. Minta petunjuk. Minta lindungkan diri anak cucu tu. Mari tak nyabik salah, tak marah. Minta perlindungan. Mari daripada jauh tu. Gapo-gapo dah royak lah kita. Astagfirullahalazim. Okay. Tak soalan. Kita mari nak cari rezeki lah tu. Minta tolong jaga anak cucu cicit rapak mari. Orang suruh aku maju, geng. Dia meninggal dekat mana, guys? Dia meninggal dekat mana? Yang 7 beradik tu meninggal kat mana, guys? Dekat sini. Kolam ni lah. Kolam nombor 2. Ni lah kolam nombor 2. Ni kolam nombor 2. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak? 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 Muncul lagi. Dia muncul lagi. Astaghfirullahalazim. Ini dah lain lagi. Dah lain dah ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tak boleh dah ni. Kabus, tiba-tiba kabus ni, Mat. Tiba-tiba kabus tadi. Dengar. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidina Mursalin. Ini kolam nombor 2 yang mati kat sini. So, jemaahlah engkau, wahai manusia, wahai roh-roh yang tidak tenteram dekat sini, jemaahlah engkau. Sosok muka engkau, jemaahlah sosok muka engkau. Jemaahlah sosok muka engkau. Kenapa air tiba-tiba jadi macam ini? Astaghfirullahalazim. Ada kepala, bang. Bang, ada kepala dengan baju, bang. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Lampu aku jadi macam ni. Kenapa lampu aku jadi macam ni, kan? Apa jadi macam ni, guys? Turun. Bunyi suara budak panggil.
Dengar. Bunyi suara budak panggil. Allah Akbar. Jangan main-main kalau orang cakap orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Tolong cepat. Astaghfirullahalazim. 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 Muncul kau sini depan mata kau. Kalau betul kau ada kat sini, aku cabar keluar kau semua yang ada. Tunjukkan. Kalau kau mati dekat sini, tuntut bela roh kau ya jin. Allahumma salli Muhammad. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahu Akbar. Tunjuk. Aduh. Jap. Dengar. Tunjuklah sekali. Aku nak tengok muka kau sekali. Ya, tolonglah. Tunjuklah sekali depan mata aku. Tunjuklah sekali makna kau. Tunjuklah sekali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dengar. Ada lorong, geng. Ada lorong, guys. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. La ilaha illallah. Undur ke teruskan ni? Selagi aku tak nampak, guys. Selagi tu aku tak akan puas hati, geng. Bagi muncul depan-depan dengan aku. Okey, kita tengok lagi sekali. Muncul, bunyikan lagi suara kau. Aku datang dekat dengan kau. Allah. Subhanallah. Dengar suara budak, bunyi suara budak. Dekat depan. Ha? Ui. Apa yang melompat ni? Ada, geng. Ada, geng. Guys. Benda ni. Apa benda ni, weh? Astaghfirullahalazim. Tahan. Astaghfirullahalazim. Saya tak boleh maju, geng. Kaki saya menggigil. Saya silap sikit, saya jatuh. Nampak ke depan? Nampak? Tu dia, muncul. Pintu dah terbuka, bang. Allahu Akbar. Sosok perempuan pegang bayi. Bunyi suara budak, weh. Astagfirullahalazim. Ni jelas. Saya ambil gambar, guys. Astagfirullahalazim. Jap. Aduh, tak dapat kesan. Jatuh aku. Bismillah. Ya Allah, aku dapatlah sekali, ya Allah. Nah. Nah, geng.
Nampak pintu gerbang? Ni tak main-main ni geng. Ni betul-betul ni. Nampak pintu gerbang? Nampak siapa yang jaga? Pegang budak bang. Siap ada pintu lagi ni. Padahal tak ada air terjun pun kat situ. Jap. Astaghfirullahalazim. Hei. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Nurul. Jangan. Dah tak sedap badan weh, sumpah tak sedap badan dah. Dah tak sedap badan weh tu. Tak boleh weh. Dah tak boleh lah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La taqzu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma zala yash'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي Ui, tak boleh guys, saya sumpah tak boleh lah. Tak boleh nak jalan. Mana bagus. Itu beres. Masih Sampai dah maju. Allahu Akbar.
Geng, benda ni tak main-main ke? Orang boleh tengok sendiri, geng. Bila kita tolak angin tu, daun semua terbacak ke belakang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sorry, saya tak boleh. Dah sampai dah kat abang. Kejap. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Minta maaf sangat, geng. Saya terpaksa cut off. Saya dah tak boleh dah, geng. Saya dah tak mampu dah nak hadap. Saya tak boleh dah, geng. Stop. Allahu Akbar. Kenapa lampuku? Weh, jadi gelap, Jadi gelap. Arif sedang menuju dah ni. Arif dah sedang menuju dah. Nak sampai dah kat abang ni sekarang. Hei. Bantuan ke? Dia minta bantuan ke? Atas kepada abang ni. Lampu aku jadi gelap. Tak, kamera jadi gelap. Kamera jadi gelap. Kamera jadi gelap. Kamera jadi gelap. Ru. Okey, arahan diterima. Maju. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. Ya Allah, ya Tuhanku. Ramai weh. Ya Allah. Ya Allah. Apa benda ni? Apa benda ni? Apa benda? Guys. Ke atas. Astagfirullah. Tak boleh. Energi kuat sangat. Bila tembak lampu jadi gelap. Weh. Astaghfirullahalazim. Dah. Kafai. Okey tak? Dah, jom. Jom. Jangan. Geng, kita tak boleh nak salahkan Aruk, geng. Tempat dia jauh sangat, guys. Jauh, tinggi. Tinggi sangat tempat dia, geng. Cincin. Kita tak boleh nak salahkan dia, guys. Ini pun kena go slow ni. Bahaya. Cuk. Dia. Diam lah, buat tahu. Buat tahu. Siapa kalian? Jangan tegur. Dah tak boleh. Dadah abang sakit. Dadah abang sakit dah, tak boleh. Jangan. Terus depan. Allah Akbar. Jangan tegur. Astagfirullahalazim. Zikir, diam. Subhanallah. Dadah aku sakit. Jangan layan. Teruskan. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah Akbar, weh. Biloi. Allah Akbar. Allah Akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Allah Akbar.
Janganlah dia. Abang tak mampu tu. Abang tak mampu. Jom. Diam. Zikir. Kau diam biar abang zikir dalam hati, okey? Kau zikir dalam hati, okey? Okey? Okey, slow. Relax. Subhanallah. Geng, kita tak nak salahkan Aruk, geng. Mana si kasut kau? Apa? Mana kasut kau? Kasut tinggal kat Indonesia tak ada. Kasut tinggal kat Indon. Kat Indon. Keris abang kat mana dia? Kena cari ni kat Aruk cari nanti. Abang tak mana? Jap. Keris kat mana dia? Abang tak biro kat mana? Dia lepas lagi. Tak payah pedulikan lah. Hantar dia. Biro tu. Dia abang sakit. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jap. Keris aku tadi kat mana lah? Mana aku letak tadi lah? Ni. Astagfirullahaladzim. Jangan pegang. Jangan pegang. Jangan pegang. Tutup. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua depan Wira. Jangan pegang. Okey. Okey. Auzubillahi. Wahai penunggu Raja Rimba, jika kami tersalah langkah, tersilap kata, kami mohon diampunkan. Ampunkan. Kami undur diri dengan izin Yang Maha Esa. Damailah kamu dalam kami dan di alam kamu. Damailah kami di alam kami. Wahai penunggu Raja Rimba, malam ini kami hadir, malam ini kami berundur. Tiada niat mencabar, tiada niat mengganggu, dengan izin Tuhan. Sekalian alam kami pulang. Kamu kekallah di wilayahmu. Wahai penunggu Raja Rimba, kami datang bukan untuk menuntut, bukan untuk melawan. Cukuplah sekadar kami menjadi saksi bahawa alam lebih luas dari yang disangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum yang menghuni alam gaib. Jika tersalah kata, tersilap langkah, kami mohon diampunkan. Kami undur diri dengan izin Allah. Wahai yang tidak kelihatan. Duk. Wahai yang tidak kelihatan, kami mohon, kami undur diri dengan izin Tuhan. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa Allahu Akbar. Okey, Amirul. Amirul, dah. Bang Rok, yang kau terbaring kenapa? Yang kau terbaring kenapa? Angin tolak weh. Angin tolak mana kau ni? Angin kuat weh. Habis kau daun kat seluar kau. Angin Ya weh. Allah, ya takut. Angin. Mana datang angin? Tak ada angin. Serius. Dah, baik. Tutup. Dah tutup. Habis badan. Ya Allah. Serius bang. Abang letak kat situ tadi bang. Dia. Dia tolak. Tolak mana kau halusinasi? Dah betul bang. Betul. Muka kau mana? Dah ambil aku pergi. Dah. Ambil. Jom. Angin kuat mana angin kuat? Dia tolak ni. Zoom itu. Mana ada angin? Tak ada angin. Betul lah angin lah. Betul bang. Baru cakap. Tak masalahnya kau jatuh tergolek. Ni bila ni jatuh tadi kan. Jatuh Aru pun jatuh sekali. Angin tolak. Macam benda yang tolak Aru. Kenapa kau tak elak? Angin dah tolak. Kenapa kau tak elak? Mana Aru nak tahu.
Dah kita pun tak tahu. Kau halusinasi ni. Tak ada angin. Habis kotor tu. Ada bang, ada. Dah tutup. Astagfirullahalazim. Bahaya bang, jangan bang. So kau tengok geng, perjalanan sangat jauh. Bahaya kau tengok dengan tak pakai kasut. Kasut boleh tertinggal dekat Indonesia. Ya Allah. Abang pun. Ha? Sama orang kasut abang pun. Aku ada kasut banyak. Tu apa yang sama. Jalan. Kau ni. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Jangan tegur apa-apa tau. Tapi bunyi ni bang. Ha? Tolong ada bunyi ya. Bunyi ya? Jangan tegur. Orang baru je cakap 15 second yang lalu. Kau boleh tegur. Terima kasih Abang Mirul. Dia bagi RM15 tu. Terima kasih bang. Semoga Tengok. rezeki bang. Bang yang takut bang tak boleh bang. Hati-hati. Relax, santai. Licin. Licin. Jauh geng. Tak boleh nak salahkan dia juga geng. Jauh. Tak nak salahkan dia juga geng. Jauh. Jauh dia masalah main dengan takut pun tak boleh duduk. Tengok tu tinggi, tengok tu. Atas tu. Ni kita kat mana ni sebenarnya ni Yuk? Tak tahu bang. Ini tempat apa? Tak tahu bang. Tempat apa? Kau tahu? Kau tahu? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Asal kau jadi macam sing ni? Apa dia sing apa? Okey, jalan. Okey, dulu. Dah macam jurulatih silabam ke tu? Berani ke? Kau berlari tadi? Tadi yang keris jatuh dengan kau jatuh kenapa? Kenapa kau jatuh sekali? Tolak angin. Tolak mana? Angin zoom dia bagi gitu. Mana? Tolak mana? Dia bagi gitu. Tak ada lah, kau halusinasi. Masalahnya kalau angin tolak, dia laju. Masalahnya jatuh pelan-pelan. Berguling pelan-pelan. Gitu. Macam tergapung atas angin kau tu. Tengok ada doa. Kau dah tak betul lah ni. Jalan. Kau tengok tu. Habis melekat daun sirih dekat seluar. Macam mana nak cuci tu? Astagfirullahalazim. Mana daun sini? Ada daun sini. Daun sini. Tak ada. Terima kasih. Bahaya. Slow. Slow. Abang nak kena jaga baby kat rumah ni. Abang nak kena balik. Geng, minta maaf geng. Hari ni kalau kita tak dapat nak teruskan geng. Kita dah start awal tadi 12.30 sampai pukul 2 lebih dah guys. So I am sorry geng. Tempat ni saya boleh bagi 10/10. Memang best gila tempat dia. Dan saya tak boleh nak menghadapi. Dan bagi saya tempat ni lagi strong daripada banyak-banyak tempat dekat Indonesia. Allahu Akbar. Sebab tempat dia ada rasa. Terima kasih orang utara, orang Kedah. Hampa semua sempoi geng. Thank you.